Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi pesanan seorang ayah kepada anak-anaknya. Kali ini yang kelima, pesanan oleh orang Khair Rahmat. Khair Rahmat itu bapa kami kepada anak-anaknya yang tidak jemu-jemu memberikan nasihat kepada kami. Yang kelima ni adalah belajar. Itulah nasihat dia, supaya sentiasa belajar. Kita lihat ayat yang pertama turun, ayat pertama dalam Quran Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maksud dia lebih kurang bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi awal-awal lagi Rasulullah disuruh belajar, walaupun Allah Maha mengetahui bahawa Rasulullah tak boleh membaca, tapi suruh baca. Maknanya kepada umat itulah mesejnya kan, supaya sentiasa belajar dengan membaca dan juga belajarlah dengan apa cara sekalipun kan. Dan juga Rasulullah bersabda, maksudnya lebih kurang, menuntut ilmu adalah fardu ke atas setiap Muslim. Maknanya setiap orang Islam, kanak-kanak ke, dewasa ke, tua ke, lelaki ke, perempuan ke, kena belajar. Itu fardu, bukan sunat tapi fardu. Jadi itulah yang berlaku pada sahabat-sahabat Rasulullah dulu. Kita tengok macam Abu Hurairah sentiasa belajar dengan Rasulullah di masjid, di Masjid Nabawi, sampai kadang-kadang tak makan, tak makan kena kelaparan sebab kena sibuk dengan belajar. Juga Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah, dan dia ni memang amat terkenal lah ke ilmunya yang mendalam, sebab dia sentiasa belajar dengan Rasulullah SAW kan. Jadi ketika Rasulullah wafat, dia menjadi ulama besar. Begitu juga isteri Rasulullah sendiri kan, Aisyah binti Abu Bakar, sentiasa belajar dengan Rasulullah, dan bila Rasulullah wafat, dia telah menjadi seorang guru yang masyhur di tempat rujukan apa juga masalah agama kan. Juga Abdullah bin Mas'ud orang yang juga terkenal dengan ilmunya yang mendalam, sebab dia sentiasa bersama Rasulullah untuk belajar, bukan untuk bodek tapi untuk belajar. Juga Salman Al-Farisi, orang Parsi ini kan, datang berjumpa Rasulullah ke Madinah dan sentiasa menghabiskan masa banyak belajar, dan bila Rasulullah wafat, dia telah banyak menyampaikan Islam di wilayah-wilayah Parsi yang kemudian ditawan oleh Islam, termasuk di Iraq. Juga Zaid bin Sabit ini seorang muda yang telah disuruh oleh Rasulullah untuk mempelajari bahasa Ibrani, Hebrew, atau juga bahasa Suryani, iaitu bahasa Aramaik, bahasa orang Kristian di Palestin. Itu dah Jadi mereka ni belajar dan jadi mereka ni kemudian setelah Rasulullah wafat menjadi orang-orang yang membawa mesej Islam, mengajarkan Islam ke seluruh dunia. Begitulah kita pada hari ini perlu belajar. Belajar tu bukan saja belajar dari segi macam fardu ain, fardu kifayah, tapi juga ilmu sains. Sebab itulah yang berlaku kepada ulama-ulama kemudiannya. Mereka juga mengajarkan matematik, juga mengajarkan engineering, juga macam-macam lah kan mereka ajarkan, termasuk ilmu perubatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.